Hai korang, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share korang resepi biskut cornflake red velvet chocolate yang sangat rangup dan sedap. Korang kena try untuk raya nanti. So, jom kita mulakan. Pertama sekali, saya menggunakan 250 gram pure butter dan kemudian saya tambahkan 100 gram gula icing. Kemudian, saya gaulkan sehingga sebati sahaja, okey? Bila dah siap, saya tambahkan creamy vanilla dan 1 biji kuning telur. Kemudian saya masukkan 1 hingga ke 2 sudu red velvet elmuko. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah siap, so saya ayatkan 20 gram serbuk koko. Kemudian saya masukkan 20 gram susu tepung. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, so saya masukkan 50 gram tepung jagung, setengah sudu kecil baking powder. Kemudian kita mix sehingga sebati. Bila dah sebati, so saya tambahkan 200 gram tepung gandum dan kemudian kita akan gaul sehingga sebati. Bila dah sebati, so saya masukkan 50 gram coklat chip dan kemudian kita gaul sehingga sebati. Kalau korang nak tambah white chocolate chip pun boleh macam saya buat. Kalau korang tak ada, tak apa, tak ada masalah. Boleh je skip, okey? Kemudian saya masukkan dalam piping bag. Kemudian kita akan ramas kasar cornflake. Cornflake ni bergantung pada berapa banyak biskut yang korang buat, okey? Kalau banyak, korang perlukan banyak. Kalau sedikit, korang perlukan sedikit sahaja. So, kita akan ramas kasar sehingga siap dulu, okey? Bila dah siap, so saya akan pipekan kita punya adunan tadi mengikut saiz lah. Kalau besar korang nak buat, korang boleh pipekan besar. Kalau kecil korang nak buat, korang boleh pipekan kecil sahaja, okey? So, kita akan buat sehingga habis. Bila dah siap, so saya akan ramas sedikit kita punya cornflake dengan adunan kita ni untuk bagi kita punya cornflake melekat di luar sahaja, okey? So, kita akan buat sehingga habis dan kita boleh susun dekat atas kita punya loyang, okey? Bila dah siap, so saya akan tekan sedikit dekat atas kita punya biskut ni dan kemudian saya akan letak coklat hazelnut spread. Kalau korang nak guna biscoff pun boleh, kalau korang nak guna pistachio pun boleh, tak ada masalah, mengikut selera korang, okey? So, kita akan pipekan dekat atas kita punya biskut ni sehingga habis, okey? Bila dah siap, so kita akan bakar dalam oven pada suhu 160 darjah selama 20 hingga 25 minit bergantung kepada oven korang. So, korang inilah hasilnya setelah dibakar, sangat rangup. So, korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.